emas tak boleh ada dividen. Save dulu video ni supaya tak hilang daripada radar anda dan akan jadi rujukan masa akan datang. Kenapa ramai yang masuk skim cepat kaya? Sebab mereka tak faham prinsip asas bagi setiap cabang simpanan. Nombor 1, emas bukan instrumen yang beri dividen. Nilai emas hanya naik dan turun berdasarkan harga pasaran dunia, bukan hasil dividen. Nombor 2, dividen hanya wujud dalam pelaburan yang melibatkan aktiviti perniagaan. Contohnya saham, ASB ataupun unit trust. Pelaburan ini menghasilkan pendapatan iaitu profit yang boleh diagihkan semula sebagai dividen. Yang ketiga, kalau ada pihak tawar pelaburan emas dengan dividen bulanan atau pulangan tetap, itu petanda scam. Mereka sebenarnya tidak menjual emas sebenar. Sebaliknya, menggunakan konsep skim cepat kaya yang berselindung di sebalik nama emas. Yang keempat, emas beri keuntungan melalui kenaikan harga dan pemilikan aset fizikal sebenar, bukan melalui dividen. Jika ada dividen emas, itu skim emas palsu atau penipuan keuangan. Nak simpan emas, pastikan emas itu disandarkan dengan emas fizikal. Yang mana belum tahu, akaun Emasgap Public Gold membolehkan kita menyimpan emas serendah RM100 atau minimal 1 gram tanpa komitmen wajib tiap bulan. Jom daftar akaun Emasgap. Yang mana belum ada akaun boleh klik link di bio Safia Sofian. Daftar akaun Emasgap percuma, saya akan bimbing sebaiknya.